Biar lambat untung, asalkan tidak kena scam. Simpanan emas memang lambat untung. Tapi jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit anda akan tetap habis. Jika melabur dalam saham, anda masih boleh rugi. Antara kelebihan simpanan emas, duit simpanan anda 1 sen pun tidak bocor. Harga 100 gram ini pada Januari 2025 adalah RM40,979. Hari ini harganya mencecah lebih RM53,000. Simpanan anda yang asalnya sekitar RM41,000 tidak bocor, malah keuntungan RM12,000 lebih pun tidak bocor. Kebanyakan yang menyimpan di SB atau tabung haji apabila dividen tahunan diumumkan, ramai yang sudah berkira untuk mengeluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas lebih cepat kaya berbanding yang menyimpan wang. Tapi pastikan simpanan emas anda jadikan simpanan untuk masa depan, bukannya simpanan kegunaan esok atau simpanan bulan depan. Atas saranan pakar kewangan Tuan Aziz Ali, simpan wang untuk belanja harian sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja di bank. Simpanan kecemasan 3 hingga 6 bulan pendapatan di SB dan tabung haji. Dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk simpanan yang anda tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun dan ke atas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.